Halo semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membuat video Beyblade. Buat video apa? Beyblade. Okay, tapi bukan keperlawanan. Sebab ada satu masalah saya. Masalahnya ialah launcher. Okay. Yelah, kalau nak main Beyblade mesti kena ada launcher kan. Okay. Kalau korang ada baca, tengok saya punya post kenal saya ada buat cuba eksperimen letak tape dekat prong tu. Nanti saya akan terangkan kenapa, apa, bagaimana, kan. Okay, jadi sebelum tu pas korang tentang like, subscribe dan tick on notification. Okay, jadi korang pernah kan, mesti korang pernah sebab korang korang main Beyblade launch. Okay, mungkin korang kena klik atau korang letak kat situ, tak kisahlah apa-apa je. Masa korang launch, waktu korang launch tu dia mesti ada lepas tu Beyblade tu pusing secara perlahan. Pernah tak? Saya sangat pernah. Banyak kali saya dah benci dah. Macam, okay, pasang, let rip. Jadi sebab launcher itu dia buat macam tu ialah sebab ini. Okay, bentuk rama-rama ni dia ada clicking mechanism. Okay, jadi prong tu atau panggil lidah lah. Sekejap, saya tunjuk. Ni lah. Bom. Ni sebab dia klik tu ialah sebab ini dia cantum dengan ini, tapi dia masih ada macam ruang lagi. Jadi memang dia akan bunyi. Jadi saya selesaikan masalah tu dengan apa? Tape. Ni ialah masking tape, tapi rasanya korang boleh guna apa-apa saja. Electric tape ke duct tape. Korang eksperimen dulu. Saya guna ni semantap. Tapi lepas saya buat tape mod ke sopa mod apa nama dia, saya tengok video tutorial cara nak baiki klik tu, ada penyelesaian yang lagi semudah. Dia letak gam lah macam ni. Apa, kalau apa ni, mana tah, macam antara, kalau ada nampak macam putih kat situ, dia orang letak gam je. Boleh buat macam tu, ataupun korang boleh keluarkan ni, lepas tu kat sini korang boleh gam je sentuhan antara bentuk rama-rama ni dengan prong. Tapi nak buat macam mana lah, saya pakai tape sebab saya malas nak pakai gam, dan apa, gam gajah sangatlah kuat, saya takut. Jadi inilah result dia, sangat kuat. Okay, ini pun sama juga. Okay, right spin, tengok. Siap, saya ada tulis lagi. Alamak, tak nampak. Tak apalah. Okay, dia punya launcher ni kan, dia punya kuat sangat sampai rosak. Uish, ni kau-kau punya. Ya. Jadi alang-alang benda ni dah rosak, saya nak tukar dengan prong baru. Baik saya apa, baik saya buat je lah, teruskan modifikasi. Saya ajar korang semua cara nak buat tape mod. Saya tengah dengar lagu Map Deep. Okay, tekan butang like, subscribe, tekan notification. Okay, mari saya tunjukkan apa yang saya cakap ni. Mesti korang tak faham, mesti korang mengantuk apa semua. Okay, kita buka skru, lepas keluarkan ni. Lepas tu yang ni kita kena bom. Okay, ni dia. Ni nama dia prong, launcher prong.
Yang ni betul rama-rama. Ni dia punya clicking mechanism dia. Okay. Sebab Takara Tomy buat clicking mechanism ni ialah dia nak bagi budak-budak keselamatan. Jadi tak adalah kuat sangat Beyblade launch sampai sakit mata ke apa. Tapi kita dewasa dah. Kita dewasa 3000 tahun sudah. Tak ni. Jadi ada ruang. Kan. Jadi masalah clicking mechanism yang Takara Tomy buat ni, dia kalau kita launch normal, dia akan launch secara normal. Tapi kalau kita launch kuat, dia je lagi perlahan daripada normal. A lyrical destructor, don't make me buck you cause I'm a well. Minta maaf semua. Okay. Jadi kita akan hilangkan clicking mechanism ni menggunakan tape. Pelekat tape. Tekan butang like. Okay. Jadi saya akan ambil ini. I'm a natural born hustler. Won't try to catch up. Pull out my 4-4 and bust you. Okay. Boom. Lepas tu letak sini. Sekejap kita tengok. Rasanya ada lagi lah. Kita Robin, if you come to, if you're supposed to, like you're supposed to, get your face blown too. Okay, macam ni. Lepas kita koyakkan. Tidak apa. Kalau korang ada gunting, pakailah gunting. Saya pakai tangan sahaja. Sebab ni macam kertas. How do we ride? Get back all night. Whole life. Popo comes so I can grab my pound of money. Okay. Motherfucker the black man. Hot. Okay, minta maaf semua. Okay, macam ni. Okay. Satu layer tak cukup, saya bagi tahu. Jadi kita kena buat 3 layer ke 5 layer macam tu lah. Okay. Jadi kalau korang cuba letak 3 layer tape ni, maknanya korang tampal kat sini, buat 3 kali. Lepas tu pasang kat launcher. Lepas tu korang cuba klik perlahan-lahan kalau ada bunyi atau tidak. Okay. Jadi saya akan membuatkan ni letak lagi 3 layer dalam beberapa minit. Okay, tunggu sekejap. Okay, beberapa minit kemudian ini dah dia. Saya punya 3 layer. Okay, korang nampak dia tak nampak cantik, tapi tidak apa. Bukan yang nampak pun, kan? Tekan butang like, subscribe, tekan butang notification. Okay, mari kita buka. Yang ni launcher ni mantap. Saya suka. Cuma dia masalah rosak banyak. Saya dengar Takara Tomy punya brand pun rosak juga. Jadi nak buat macam mana lah. Ini semua dunia. Lagipun saya menunggu launcher DB. Dan juga Beyblade Guilty Longinus. Okay, tengok. Ni saya punya buat ni dulu. Tengok, korang nampak kan dia memang tak bergerak langsung. Okay, jadi kita buang ni. Sebenarnya boleh je pakai ni. Tak apa, saya pakai ni. Tak ada siapa berhalang. Macam mana buang? Yo, bagilah saya masa saya nak launch ni. Ya, betul-betul melekat ni. Tak apalah, kita tukar, kita pakai ni lah. Malah. Okay. Jadi nak pasang ni, bentuk rama-rama ni yang bentuk flat, ada bentuk tak flat. Bentuk flat letak di sini. Kita lekatkan. Tolong. Products. What? Okay, ya. Kita cuba ni pula. Check it out now. Okay, macam ni. Bom. Melekat. Okay. Prong baharu yang telah letak tape. Yang lubang besar ni kita cantumkan dengan sini. Okay, tengok. Korang perasan tak? Dia tak ada bunyi klik. Dia bunyi mushy. Okay. Okay, mari kita testing. Yup, tak ada klik.
Yeah, take mode menjadi. Let's go. Tekan butang like. Okay, seterusnya kita cuba left spin. Wow, jadi. Happy. Bestnya. Okay, saya nak cuba testing. Nah, ni stadium. Tengok ni. Ada nyawa. But my mind is over. Things get for real. War, hot turns cold. Another brother deceased. Another story at store. It ain't nothing really. Your thoughts spark the feeling. Okay, saya ada beberapa Beyblade. Beyblade tidak halal. Dan juga Legend Spriggan 7 Zephyr. Okay, mari kita cuba right spin. Kita tak ada klik. Kalau tak ada klik memang best. Macam mana? Okay. Alright. I don't know. Oi, best you. Sangat gembira saya. Okay, kita tukar left spin. 3, 2, 1, right. Legend Spriggan. Okay, yang ni sebab Zephyr dia kurang laju sikit, tapi tidak apa. Oi. There's no relation, Chris Bridge, yeah, you don't play. I don't get time for you try to think of mine, so not bigger than those. Claiming that your pack is deep. Tengok. Wih, sopar. Mari kita cuba dapat 3 point. Oh! Dia punya laju dia. Okay. Nampaknya tape mod berhasil. Dan saya pun lupa nak pasang. Aduh. Jangan lupa ya pasang ini screw. Jadi kitchen nama function. As long as I'm alive, I'ma live illegal. I'ma put it on my people. Okay. Pasang. Jangan lupa pasang. Hai. Tengok. Jadi maksud dia punya ketat sangat tu, dia tak perlu pakai skru. Tapi saya pakai skru juga nak selamat. Okay. Jadi itu saja video Beyblade pada hari ini. Tekan. Sekejap. Ya, tekan butang like, subscribe, dan notification. Sekejap, ada benda lagi saya nak tahu. Oh, wow. Dia buat ni. Okay. Oh ya. Yeah. Launcher ini taklah, mod ni taklah sempurna. Kalau korang ada tak launcher teruk. Okay, ni saya bagi contoh lah sikit. Bukan. Macam ini. Kalau walaupun dah buat tape mod ke apa. Ni okay. Okay, kalau macam ni masih ada bunyi. Itu korang punya tape mod tu dah kira okey dah tu. Kalau macam tu right spin ketat, tapi kalau tukar left spin dia tiba-tiba pelik. Itu bukan salah tape. Itu ialah kesalahan tu sebab masalah yang lebih bahaya sikit, iaitu betul-betul gear ni dia skip. Okay, bukannya clicking mechanism tu. Jadi kalau nak selesaikan masalah tu, saya tak tahulah cara apa nak buat selain tukar gear dengan gear yang kat tengah ni dengan gear launcher lain. Ya. Ataupun beli launcher baru je, rasanya tu lagi elok. Jadi itu sahaja. Rasa ada lagi tak nak beritahu. Harap-harap saya punya launcher DB sampai. Dan kita launch. Tekan like, subscribe, notification. Woi, 14 minit woi.